Sedap oh. Okey, malam ni Kak Sarah bawa hangpa mai kat Nana Food. Jom kita tengok makanan dia, masakan Thai. Sedap. Jom. Okey, ni tom yum dia. Nampak tom yum dia. Yang Kak Sarah makan ni set A 55 saja. Tapi ambil 2 set sebab kami ramai kan. Kami kan makan kuat. Okey, ni 3 rasa dia. Nampak? Ada nanas apa semua. 3 rasa dia. Ni apa? Kailan ikan masin, kangkung, udang kunyit. Udang kunyit ni add on tau. Lepas tu ini apa? Steam halia. Sup. Okey, ni paling favorite lah, ni paling favorite. Okay, so kita try. Ni kita rasa. Okay. Ni tempat favorite lah Kak Sarah selalu mai. Apa kena try. Kena mai sini, nak tahu sedap ke tak. Kena mai. Memang sedap dan berbaloi. Okey, tadi Kak Sarah makan 3 rasa kan. Dan ni aku nak try makan steam halia. Okey, tak mau makan nasi, nak makan dia saja. Sedap oh. Okey, satu lagi. Ini tom yum dia. Tom yum. Okey, nak rasa ah. Sedapnya. So, overall semua kat sini sedap. Sampai kena try kat sini. Nama kedai ni adalah Nana Food. Okey. Mantap. Tu dia sudah terbukti yang apa. Lincin. Tengok tinggal ekor je. Oh ni sampai tak nampak apa. Kepala hilang langsung. Oh ni nampak juga kepala. Yang penting semua sedap macam ni.